Assalamualaikum dan salam Ramadan semua. Selamat datang ke rancangan khas TVPSS Ramadan Ceria bersama kami. Hari ini, Aisyah nak kongsi tentang keberkatan berbuka puasa. Bila waktu berbuka, kita mulakan dengan adab dan cara yang sederhana ya. Aisyah suka ingatkan, makan perlahan-lahan supaya badan kita selesa. Sebelum makan, kita baca doa dan mulakan dengan kurma atau air dulu. Lapar macam mana pun, makanlah dengan sederhana. Kan lebih baik. Betul tak? Buka puasa betul-betul, barulah badan rasa ringan sikit. Tak adalah lembik sangat. Bila dah buka macam ni, barulah senang sikit nak fokus masa solat jemaah nanti. Agak-agaklah ambil makanan tu. Jangan sampai melambak sangat. Nanti bazir je. Bila dapat buka sekali dengan family, barulah syok sikit nak eratkan silaturahim. Bila kita berbuka dengan rasa syukur dan jaga adab, barulah datang berkat dia. Alhamdulillah, selesai dah sharing Aisyah hari ni. Kita jumpa lagi esok ya korang. Ini TVPSS Sehati, SK Sacred Heart Melaka. Assalamualaikum dan selamat berpuasa.